Sampai masa kita buat Malaysia Creator Cup kita sendiri. Betul, insyaAllah. Kita nak setiap negeri ada kereta apa? Tim kereta ni masing-masing. Macam Melaka kereta, Melaka kereta, KL City kereta, Kelantan kereta. Sabah ada satu. FC negeri masing-masing. Sabah ada. Kenapa? Luar negara dah buat Tak, kita nak buat, kita nak baik-baik kita buat. Okay. Nak banyakkan pool lah kan. So baik-baik kita buat content creator cup kita sendiri. Betul. Maksud dia benda yang baru. Betul. Which is kita dapat scouting player dari situ. Boleh. Lepas tu masing-masing makin proud tau. Daripada Sabah kereta siap masuk, dapat seorang wakil contoh. Keluar list call up Malaysia. Yes. Inilah FAM ni. Dapat kan sekarang kan. Nanti jangan lupa kita orang. Tu Sabah kereta dah buat dah. Dah? Sabah kereta. Sabah kereta mungkin buat. Lepas ni Pahang kereta buat dah. Siapa-siapa yang ada, siapa influencer kan yang nak buat team kan, tak apa, buat. Bergabung lah. Bergabung unite dan kita boleh together. Faham tak? Benda ni bukan nak kejar siapa pandai, siapa power, siapa yang ada nama, tak. Benda ni dia bekerjasama. Penghujung dia, matlamat dia ada. Dia dah jadi cabang baru dalam bidang create content. Dan dalam macam mana nak kata dalam bentuk more professional lah. Bukan setakat main-main bola, betul kau balik update Instagram tu je. Betul. Bukan kau sepak bola. Kita tahu je, kita pun update bola, kita mesti update benda yang best. Betul. Yang tak best kita tak update, betul tak? Hakikat dia kan. Tapi benda yang sama lah, which is ada satu peluang dan platform di mana korang semua, kita semua boleh tunjukkan bakat. Selain tu kita boleh tambah income dekat satu tempat ni. So benda-benda macam ni lah orang kata peluangnya dah ada. Pada yang daripada season sebelum ni, apa korang boleh share impact yang positif berlaku? Maksudnya nama players ni naik ke? Apa perkembangan dia orang ni dapat pergi keluar negara ke apa ke? Macam saya cakap tadi, Akil Farhan lah. Okay. Netizen kecam dia kan. One satu benda dia buat, orang kata meletup. Dia score masa lawan England tu. Ui, that one goal rocket. Rocket tu kan. So engagement dia pergi. So ramai orang puji dia. Maksudnya patutnya itulah daripada awal dia buat. Betul. Cuma orang-orang lain, orang netizen ni patutnya support dia macam tu lah. Tapi rezeki dia tu lah, untuk tenis seorang-seorang. Kata orang tu bodoh tenis seorang-seorang semua kan. Tapi kita nak buat macam mana, betul tak? Minat masing-masing. Tapi rezeki. So sekarang dia ada duduk di Hasibah, di Cup Hasibah Indonesia. Walaupun di Indonesia, kita ni sangat jauh sebenarnya. Untuk liga-liga sosial kita ni dengan Indonesia jauh. Indonesia buat gempak, tapi kita semakin gempak. Kita tak cakap kita mundur, tak. Kita lagi gempak. Sebab kita ni kreatif sebenarnya. Orang Malaysia ni sebenarnya kreatif. Tapi baru nak naikkan kreatif. Ya, betul. Lepas tu seorang-seorang tak ada support. Tak ada support. Kalau dia support tak ada group, si best tu. Macam tu lah. Tapi tak semua netizen macam tu lah. Tak semua. Tapi dalam scene bola ni aku nak katakan jahat lah. Scene bola ni memang satu benda yang kejam lah. Lepas pada selection untuk moving forward, bulan 1 tadi, dan lagi apa lagi? Awal lepas kita dah completekan kita punya scout, kita akan training lah. So masa kat training tu nanti dia akan training, dia akan shoot content. Dia akan ada buat collaboration bersama sponsor. Plan training macam mana? Plan training tu setahun ni? Hari training ke? Mungkin contoh dia, kita ambil gambaran Contoh kita dalam bulan ni kita ada lawan social dengan social team. Jadi tim-tim Liga A1 ke apa kan, dengan negeri state. Contoh lawan Pahang. Dalam masa tu kan